Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi pelajar-pelajar sekalian, cikgu doakan awak semua berada dalam keadaan sihat. Okey, kali ini cikgu akan bawakan tajuk translasi, pantulan, putaran serta gabungannya. Okey, jadi yang tiga ini, translasi, pantulan dan putaran ini adalah merupakan tajuk yang telah pun kamu pelajari masa di menengah rendah. Jadi kali ini cikgu nak mengingat semula sebelum kita masuk kepada gabungan penjemahan yang sebenarnya, gabungan transformasi yang sebenarnya. Jadi kita lihat dulu tiga tajuk ini. Okey. Okey, untuk contoh yang pertama ini cikgu beri satu titik A, iaitu yang koordinatnya ialah X-nya negatif 4 dan Y-nya ialah 6. Okey, kita nak cari image-nya di bawah transformasi P, iaitu translasi negatif 3, 2. Okey, kita buat yang ini dulu, yang pertama ni. Okey, jadi kalau untuk translasi negatif 3, 2, negatif 3 ini ialah gerakan untuk X dan yang ini gerakan untuk Y. Kalau untuk X ini negatif bermaksud gerakannya ke kiri. Jadi kalau negatif 3 bermaksud gerakannya ke kiri sebanyak 3. Jadi di sini 1, 2, 3. Okey, kita gerakkan ke kiri 3 kali dan Y ini positif. Jadi kalau positif gerakannya ke atas, ke paksi Y. Paksi Y ni atas ataupun ke bawah. Okey, jadi dia positif 2 ke atas. 1, 2. Okey, jadi untuk koordinat A, dia dah jadi berubah ke sini. Inilah image bagi A. Iaitu koordinatnya ialah negatif 6, negatif 7 sini. X-nya ialah negatif 7 dan Y-nya ialah 8. Okey, itu hasilnya untuk translasi negatif 3, 2. Okey, seterusnya menggunakan koordinat A juga, kita nak cari image-nya, image bagi A di bawah transformasi Q, iaitu translasi 1, negatif 3. 1 ini ialah gerakan untuk X, negatif 3 ini gerakan untuk Y. Jadi kalau X ini positif, jadi gerakannya ke kanan. Ke kanan sebanyak 1. Okey, jadi ke kanan 1. 1. Kemudian Y-nya negatif 3. Kalau Y-nya positif, gerakannya ke atas. Jadi kalau Y-nya negatif, gerakannya ke bawah sebanyak 3. Okey, ke bawah 1, 2, 3. Jadi di sinilah image bagi koordinat A di bawah transformasi Q. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula koordinat B yang di bawah ini, yang mana koordinatnya ialah negatif 8, negatif 4. Okey, kita nak cari image bagi B di bawah transformasi R. Okey, transformasi R itu ialah pantulan pada garis X sama dengan negatif 6. Jadi saya buatkan garis putus-putus ini menunjukkan dia punya paksi pantulannya, iaitu X sama dengan negatif 6. Okey, pada ketika X. Okey, pada ketika X ini negatif 6, kita buatkan satu garis. Jadi garis ini dinamakan garis X sama dengan negatif 6. Dan titik B ini kita nak pantulkan kepada garis ini. Okey, syarat pantulan ialah daripada koordinat B ini, kita mesti buat satu garis yang betul-betul membuat sudut tepat ataupun 90 darjah. Okey, 90 darjah dengan garis. Jadi 90 darjah itu ialah garis ni macam ni. Okey. Ini membuat sudut 90 darjah. Itu syarat untuk pantulan. Jadi, kemudian kita tengok. Daripada koordinat B ini ke paksi pantulan ini ada 1, 2. 2 cm. Dan daripada sini pun ke sebelah sini seolah-olah macam kita tengok cermin lah. Okey, jarak dia mesti sama. 1, 2. Jadi, dia dah berubah berada di sebelah kanannya. Jadi, di sinilah B prime. Okey, iaitu koordinat untuk B prime ialah negatif 4. Kemudian Y-nya pun negatif 4. Jadi itulah image bagi B di bawah pantulan pada garis X sama dengan negatif 6. Okey, seterusnya menggunakan objek B juga, saya nak buat transformasi S, iaitu pantulan pada paksi X. Jadi yang ini ialah paksi Y, ini ialah paksi X. Okey, jadi koordinat B ini kita nak pantulkan pada paksi X. Jadi paksi X ni dah ada garis dah, tak perlu buat garis lagi. Jadi dari B, kita pergi ke paksi X ini dengan membuat garis 90 darjah. Okey, gunakan pembaris pun boleh. Jadi kita buat garis putus-putus. Macam tu. Kemudian kita tengok. Jarak dia mesti sama. Nah, ini 90 darjah ke garis tu. Kemudian kita tengok ukuran dia ada
1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 cm ke paksi pantulan. Okey, jadi ke sini pun selepas paksi pantulan pun mesti ada 4 juga. Jaraknya mesti sama. 1, 2, 3, 4. Jadi dia dah pindah ke sini. Jadi di situlah koordinat B. Okey, koordinat B, koordinat B. Imej bagi B iaitu koordinatnya ialah negatif 8, X-nya negatif 8, Y-nya ialah 4. Okey, di bawah pantulan pada paksi X. Okey, jarak daripada B ke paksi X, okey, jarak dia mesti sama dengan dari paksi X ke imejnya. Okey, jarak dia mesti sama. Begitu juga sini tadi, mesti sama. Jarak sini mesti sama dengan sini. Okey, itu syarat untuk pantulan. Dan pantulan mesti ada garis ataupun paksi pantulan dia. Okey, seterusnya kita lihat yang ketiga iaitu diberi objeknya rajah yang ini. Ini objek, kita nak mencari imej di bawah transformasi T iaitu putaran 180 darjah pada titik 45. Okey, ini diberi sudut putarannya ialah 180 darjah. Titik ini adalah titik 45 ini adalah merupakan pusat putaran. Jadi kita tanda dulu pusat putarannya iaitu pada 45. X-nya 4, Y-nya 5. Antara 4, 6 ni tengah-tengahnya 5 ya. 4, 5. Jadi di sini pusat putaran dia. Putarannya 180 darjah. Jadi kalau untuk 180 darjah senang sahaja iaitu kita ambil pembaris. Okey, kemudian kita pergi kepada pilih mana-mana bucu. Contohnya kalau bucu yang ini, kita pergi ke pusat putaran. Macam tu. Kemudian dengan jaraknya 1 cm, kita teruskan ke depan dengan jarak yang sama. 1 cm. Okey, dia pergi ke sini. Kemudian kita pergi lagi. Yang ini pula. Okey, kita pergikan ke pusat putaran. Macam tu. Okey, jaraknya 1, 2 kotak ini. Kemudian kita teruskan dengan jarak yang sama panjang. Okey, dia pergi ke sini. Okey, jadi kita dah dapat dah 2 titiknya. Yang ini pergi ke sini, ini pergi ke sini. Kemudian kita buat lagi untuk yang lain. Okey, yang ini dengan jarak yang sama panjang. Okey, buatkan garis putus-putus, pergi. Allah, silap. Yang ini, saya dah tersalah pusatnya. Okey, silap. Betulkan balik. Okey, pergi ke sini. Ini pusat putaran. Okey. Kemudian nak tahu, okey, teruskan dulu buat garis. Okey. Yang ini kalau daripada sini ya, 1, 2. 1, 2, 1. Sini 1, 2, 3. 1, 3. Jadi yang ini pun sama. 1, 3. 1, 2, 3. Jadi dia pergi ke sini. Okey. Jadi kita dah dapat 3. Kemudian buat satu lagi, iaitu yang atas ni. Jangan tersilap pusat putaran. Okey, yang ini pusat putarannya. Okey, daripada sini kita sambung. Okey, buat garis putus-putus. Okey, buat dulu garis putus-putus. Lepas tu kita tengok daripada bucu ini ke pusat. Ada 1, 2. Ke bawah 1, 2, 3. Jadi 2, 3. Jadi sini pun sama. 1, 2, 1, 2, 3. Dia pergi ke sini. Okey, jadi bila kita dah dapat bucu titik 1, kemudian kita sambungkanlah guna pembaris ya. Okey, sambungkan. Jadi itulah dia punya objek di bawah putaran 180 darjah. Okey, jadi inilah dia punya image. Okey, kalau ada dah terlupa itu senang saja. Kalau untuk yang putaran 180 darjah, kita buat garis lurus saja dan pastikan jaraknya sama. Ini sama dengan sini. Yang ini ke sini sama panjang. Okey, begitulah dengan yang lain-lain. Lepas tu kita lukis. Itulah dia punya image di bawah putaran 180 darjah. Cuma pastikan pusat putaran ini. Ini penting, pusat putaran ini. Jangan tersalah dia punya pusat putarannya ya. Okey, seterusnya cikgu nak pergi kepada transformasi yang putaran juga, iaitu transformasi U, putaran 90 darjah pula. Kita nak tengok macam mana. Okey, soalan yang seterusnya yang keempat iaitu diberi segitiga ni. Ini ialah objeknya. Kita nak cari imej di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 4 negatif 2. Jadi titik 4 negatif 2 ini adalah merupakan dia punya pusat. Okey, yang ni macam ini tadi dia punya pusat putaran dia. Kadang-kadang pusat putaran ini ditulis pada asalan. Okey, kalau pada asalan bermaksud pusat putarannya tu di sini. Itu kalau pada asalan. Tapi ini pada titik 4 negatif 2. Jadi ini X-nya 4, Y-nya negatif 2. Jadi sini pusat dia.
Okey, yang ini tadi pada pusat 45, 45. Ini pusat dia. Okey, kalau putaran 180 darjah, dia tak perlu ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, sebab dia sama saja. Pusing ke sini atau pusing ke sini sama saja. Okey, yang ini putaran 90 darjah ikut arah jam. Jadi langkah yang pertama ialah kita tengok objek kita ni, pilih satu bucu, katalah bucu yang bawah sini. Okey, yang ini kita bawa ke pusat putaran. Okey, kita buat garis putus-putus ke pusat putaran. Kemudian kita nak ikut arah jam. Ikut arah jam bermaksud putaran dia ialah ke bawah macam ni. Ini putaran jam. Okey, jadi putaran dia mesti ke sini. Kalau lawan arah jam, putarannya ke atas. Okey, jadi ikut arah jam ke sini dan mesti buat 90 darjah. 90 darjah ini ialah sudut pada pusat. Okey, sudut pada pusat. Okey, ini pusat putarannya, sudutnya mesti 90 darjah. Jadi kita putarkan ini, pusing macam ni, daripada macam ni. Okey, pusing sampailah dapat 90 darjah. Jadi dia pergi ke bawah sini. Sudutnya 90 darjah. Ini 2 cm, ini pun 2 cm. Jadi bucu ini dah pindah pergi ke bawah sini. Okey. Jadi sekarang kita pilih yang lain pula. Bucu yang satu lagi, iaitu yang di atas. Okey, yang di atas sini. Yang atas sini. Okey, kita pergi bawa ke pusat. Macam tu. Okey, kemudian kalau kita keliru 90 darjah tu macam mana, boleh saja guna bucu pembaris kita ni, bucu sini. Okey, ini 90 darjah. Jadi kita letak bucu itu di pusat putaran sini, letak macam tu. Okey, kemudian kita pun buat garis dia. Alright, macam tu. Sebab bucu ni 90 darjah. Okey, jadi kita buat garis. Okey, dengan panjang yang sama. Jadi kalau sini 1, 2, jadi sini pun 1, 2. Jadi dia dah pindah ke bawah sini. Ke bawah situ. Okey, seterusnya kita buat bucu yang lain. Bucu yang ini, ujung sini. Okey, kalau ujung sini ada, ini kalau saya buat garis, ni dah ada garis dah. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5 cm. Okey, sama macam ni tadi. Okey, tapi dia 5 cm ke bawah. 1. Okey, saya buat warna lain. Jadi dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, garis ini tadi kalau dipanjangkan dia sampai ke bawah sinilah. Sampai ke sini. Jadi ini bucu ujung ni dia pindah ke sini. Okey, jadi dah cukup 3 titik. Jadi ambil pembaris, sambungkan dia. Okey, sambungkan, maka kita dapat image-nya ke bawah sini. Okey, sambungkan dengan pembaris. Alright. Macam tu, sambungkan ini pula. Okey. Sekarang kita dah dapat yang objek ini, image-nya yang di bawah sini. Ini image dia di bawah putaran 90 darjah. Okey, jadi sudut 90 darjah itu ialah pada pusat. Kalau yang ini tadi ke sini, 90 darjah tu yang ini. Okey, kalau yang biru ini, 90 darjahnya di sini. Okey, mesti 90 darjah. Kalau tak tahu boleh guna saja ujung bucu pembaris. Kalau macam ni tadi, letak situ pembaris. Kalau 2, kalau sini, okey, letak bucu macam tu. 90 darjah kan. Jadi ini 2 cm, ke bawah sini pun 1, 2 cm. Kalau ini pun sama. Letak saja macam tu. Bucu sini sama jarak dia ke pusat dengan ke image ini mesti sama panjang dan sudutnya 90 darjah. Okey, jadi kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, seterusnya yang kelima, soalan yang kelima. Okey, diberi ini objeknya, ini image-nya. Dia suruh kita tentukan apakah dia transformasi yang menjadikan ini objeknya, yang ini image-nya. Kenal pasti transformasi apa. Okey, dan tuliskan, huraikan selengkapnya transformasi itu. Okey, jadi kalau dari objek ini nak jadi image ini, kalau kita tengok macam ni, arah dia bertentangan. Okey, jadi yang pendek sini dah pergi ke belakang, yang ini yang panjang ni kat depan. Jadi ini ialah jelas merupakan pantulan. Okey, pantulan. Jadi kalau dia pantulan, dia mesti ada garis apa? Dipantulkan pada garis mana? Okey, jadi mesti tulis pantulan pada garis. Okey, garis apa? Jadi cara nak dapat garis apa itu, kita sambungkan, pilihlah. Okey, yang ini objeknya sekarang dah jadi kat sini. Okey, kita sambung.
Sambung, buat garis putus-putus macam tu. Okey, yang ini pun samalah, sambung. Okey, kemudian kita dah sambungkan dia. Seterusnya kita tengok, bahagikan dua. Ni antara objek dengan image ini, kita tengok dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita bahagikan dua. Jadi dapat titik tengahnya di sini. Yang ini sama panjang dengan sini. Dapat titik tengah sini. Ini pun sama. Ada 4, jadi titik tengahnya di sini. Okey. Yang ini sama panjang dengan sini. Ni 2 cm, ni 2 cm. Jadi dapat titik tengah, ni dapat titik tengah. Ambil pembaris, sambungkan titik tengah berkenaan. Okey. Jadi titik tengah itu, okey, buat garis putus-putus macam ini. Jadi inilah merupakan dia punya garis pantulan ataupun paksi pantulannya. Jadi kita tulis dekat sini bahawa paksi pantulannya ini, cara kita nak kenal pasti dia, kita tengok. Dia melalui pada di antara negatif 4 dengan negatif 6, tengah-tengah ini ialah negatif 5. Okey, jadi paksi pantulan ini ialah, ini yang negatif 5 ni ialah nilai X, ini X. Okay, ini kosong kat sini. Okey, jadi negatif 5 ni adalah nilai X. Jadi pantulan pada garis X sama dengan negatif 5. Itulah dia paksi pantulan. Okey. Okey, soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ke-6. Okey, ini tadi yang ke-5. Okey, yang ke-6 ini diberi ini objeknya, yang ini image-nya. Kemudian dia minta kita huraikan selengkapnya transformasi dari objek ini jadi image ini. Okey, langkah yang pertama, kalau kita tengok objek itu sama, kedudukannya pun arahnya pun sama. Yang tajam ini sama arahnya. Kalau macam ni tadi, dia bertentangan arah. Yang kecil sini dia dah terbalik pergi sebelah sini. Kalau bertentangan arah macam ni, pantulan. Tapi kalau sama bentuknya, sama sebiji, cumanya kedudukannya aja yang berbeza. Asalnya objeknya kat bawah, sekarang dia dah jadi di atas. Jadi kalau yang macam ini, ia adalah merupakan translasi. Okey, translasi. Jadi nak tulis translasi apa? Translasi mesti ada kena tulis apa X-nya, apa Y-nya. Itu baru lengkap. Okey, baru lengkap dia punya transformasinya. Okey, jadi nak tulis apa X-nya, apa Y-nya. Jadi kita tengok di sini gerakan untuk X. Jadi gerakan untuk X-nya ialah kita pilih satu bucu, katalah bucu ini dia akan jadi ke atas sini. Okey, jadi kita tengok gerakan X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi ke kanan positif. Jadi 7. Kemudian dia pergi ke atas ke sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Ke atas pun positif. Okey, jadi ke atas sebanyak 4. Jadi translasinya ialah 7, 4. Kalau kita tengok yang lain pun akan memberikan jawapan yang sama. Okey, jadi kalau gerakannya ke kiri untuk paksi X-nya, untuk gerakan X. Kalau ke kiri dia negatif. Kalau ke kanan positif. Untuk paksi Y, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Okey, ini cara penulis yang lengkap. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan soalan yang ke-7. Kita nak kenal pasti apakah transformasi. Kita nak huraikan transformasi yang terlibat daripada objeknya ini yang merah jadi yang hitam. Ini image dia. Okey, jadi yang pertama sekali kita tengok dekat sini, dia bukannya pantulan sebab objeknya tidak bertentangan macam ini. Okey, dan yang ini pula dia bukan juga translasi sebabnya kedudukannya dah berubah. Ini garis ini melintang macam ni, sekarang dia dah jadi menegak. Melintang, sekarang dah jadi menegak. Nampak? Dari melintang dah jadi menegak. Okey, nampak sudutnya berapa kat situ? 90 darjah. Jadi dari melintang menegak. Okey, contohnya lagi yang ini. yang ini. Yang ini sekarang dia dah jadi yang menegak, dah jadi melintang. Okey, menegak, asalnya menegak, sekarang dia dah jadi melintang. Okey, sudutnya 90 darjah. Jadi cara kita nak kenal pasti, kita tahu ini adalah merupakan putaran sebab dia punya kedudukan dia dah berubah dari bawah, dah jadi dari mendatar dah jadi menegak. Jadi yang ini melibatkan putaran. Jadi cikgu tulis di sini putaran. Kalau kita buat putaran saja, huraian kita tu tak lengkap. Okey, kalau putaran dia mesti ada ikut jam ke, lawan jam ke, 90 darjah ke, mesti ada sudut, mesti ada ikut arah jam atau lawan jam, dan mesti ada pusat putaran. Jadi di sini tadi kita dah kenal pasti mesti kalau macam ni satu melintang, satu menegak, dia 90 darjah. Okey, letak sini 90 darjah. Putaran 90 darjah lawan jam ke, arah jam ke, kita tentukan dulu dia punya pusat putaran. Okey, cikgu sekarang nak tunjuk bagaimana kita nak tentukan pusat putaran.
Okey, langkahnya ialah ambil pembaris, kemudian sambungkan. Kita tengok ya, bucu yang ini sekarang. Objeknya yang ini bucunya, yang pergi ke sini image-nya. Okey, kita sambungkan dia. Okey, ambil pembaris dan sambung. Okey, buat macam tu. Kemudian kita bahagikan dia sama panjang, cari titik tengah. Ini ada 3 kotak. Okey, 1, 2, 3. Cari titik tengah. Jadi maksudnya 1,5. Tengah-tengahnya dekat sini lah. Okey, tengah-tengahnya antara ni dengan ni. Cari tengah-tengah dia. Okey, kemudian dah dapat titik tengah dia. Kita buatkan satu garis yang 90 darjah dengan itu. Kita ambil pembaris. Saya suka guna bucu pembaris ni sebab bucu pembaris ni 90 darjah. Jadi kita buat 90 darjah kat situ. Okey. Gunakan pembaris kita. Okey, buatkan 90 darjah. Alright, saya teruskan ke atas ya. Macam tu. Kemudian kita ambil lagi bucu yang lain pula. Bucu yang seterusnya ialah kita pilih yang inilah. Ini sekarang image-nya sini. Okay, kita sambungkan. Kita sambungkan garis ini. Sambungkan elok-elok. Buat garis putus-putus. Okey, kemudian kita cari titik tengah. Kalau tak tahu, kita tengok ni panjang antara dua ini ialah, cari lebih kurangnya 7. Dalam 7 cm. Jadi kalau 7 cm bermaksud titik tengahnya ialah 3,5. Jadi 3,5 itu ialah di sini. Itu titik tengah dia. Titik tengahnya di sini. Kemudian kita ambil pembaris, buat balik semula macam tadi. Buat 90 darjah, dapat titik tengah. Macam ni tadi Kita cari titik tengah, sambungkan objek dengan image, cari titik tengah. Lepas tu kita buat garis 90 darjah. 90 darjah. Macam tu. Lepas tu ini pun sama, sambungkan objek ke image, kita cari titik tengah. Lepas tu kita buat 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey. Alright, kita buat 90 darjahnya. Saya guna bucu pembaris ni untuk buat 90 darjah. Okey, teruskan ke bawah. Okey, macam tu. Jadi ini pun 90 darjah, yang teknisan ni pun 90 darjah. Kemudian kita tengok, garis 90 darjah yang ini dengan garis 90 darjah yang kedua ini, dia bertemu di satu tempat. Okey, dan pertemuan itulah, titik pertemuan itulah yang dikatakan pusat putaran. Okey, ini tadi, pertama ni yang kedua, dia bertemu di sini. Okey, jadi inilah pusat putarannya. Iaitu pusat putarannya ialah 6, X-nya 6 dan Y-nya ialah 4. Okey, kalau kita nak tahu dia punya lawan jam ke arah jam ke, okey, kita sambung satu. Kita ambil bucu ini, pergi ke pusat. Gerak dah. Ini, pergi ke pusat. Okey, pergi ke image. Objek pergi ke pusat, pergi ke image. Okey, macam tu. Alright, jadi sinilah sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah mesti pada pusat. Jadi putaran 90 darjah. Okey, nak tengok sekarang lawan arah jam ataupun ikut arah jam. Garis ini ialah garis objek. Dia berputar 90 darjah ke sini. Okey, sebanyak 90 darjah. Jadi kalau ikut putaran macam ini, okey, putaran ini dipanggil lawan arah jam. Kalau yang ini ikut jam, ini lawan arah jam. Jadi kita tulis di sini putaran 90 darjah, lawan arah jam dan berpusat pada titik. Okey, kita tulis dia pada titik. Titik itu maksudnya pusat putarannya, iaitu pada titik 6, 4. Okey, baru lengkap kita punya putaran. Mesti ada putaran, mesti ada sudut, mesti ada lawan arah jam ataupun ikut arah jam, arah dia. Kemudian mesti ada pusat putaran dia. Okey, jadi ini dia 3 benda yang berkaitan dengan pantulan, putaran dan juga translasi. Mesti tulis dengan lengkap. Jadi untuk tajuk gabungannya, di antara pantulan, translasi, putaran dan juga pembesaran, saya akan buat pada siri yang berikutnya. Okey, jangan lupa untuk ikuti siri yang berikutnya. Kalau tonton video cikgu, kalau boleh ikuti dari awal sehingga selesai. Okey, baru faham macam mana nak jawab. Okey, jumpa lagi di siri yang akan datang.